Nah, contoh ini saya sudah pun bincang dalam topik nisbah part 2. Tapi saya gunakan contoh ini semula untuk menerangkan satu konsep yang baru. Di sini Ibu Alia ingin menyediakan sirap ais untuk 40 tetamu kerana dia merayakan menyambut hari raya. Jadi dia perlu tahu berapakah kuantiti parti sirap dan kuantiti air yang diperlukan supaya bila dia menyediakannya untuk 40 orang rasanya adalah sama seperti mana yang disediakan untuk 10 orang tetamu. Right? Jadi apa yang dia lakukan? Jadi dia tahu nisbah, dia tidak tahu nisbah tapi dia tahu dia perlukan 1 bahagian parti sirap kepada 4 bahagian air. Yang ini dia tahu. Jadi ini untuk 10 orang. Untuk 40 orang, dia perlu gandakannya 4 kali. Jadi apa yang dilakukan ialah dia telah menggandakan kuantiti parti sirap dan air sebanyak 4 kali. Jadi kuantiti yang baru adalah 1000 ml parti sirap kepada 4000 ml air. Kalau kamu perhatikan nisbahnya masih sama. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Alia ialah dia ambil kuantiti asal parti sirap darab dengan 4, dia dapat kuantiti baru. Dia ambil kuantiti asal air darab dengan 4 dan dia dapat kuantiti yang baru. Okey. Ini dikenali sebagai kadaran. Nah, walaupun nisbah ini iaitu 250 ml per 1000 ml bukan serupa dengan 1000 ml per 4000 ml, tetapi cara kuantiti ini menjadi 1000 dan cara kuantiti ini menjadi 4000 adalah sama, iaitu mendarab dengan 4. Nah, kalau saya bandingkan dia dengan pecahan dengan nisbah 1/4. So 1/4 bila saya darabkan dengan 4 menjadi 4 dan yang ini menjadi 16. Jadi adakah kuantitinya sudah berubah? Tidak, nisbahnya masih sama kerana kalau saya permudahkan 4 dengan 16 saya masih akan dapat 1/4. Dan satu lagi. Now, satu bahagian ini mewakili berapa? 250 ml, betul? Jadi 4 bahagian ini juga mewakili 250 ml tetapi darab dengan 4. Kalau kamu perhatikan ini, 4000 ni mewakili 1000 ml, betul? Kuantiti yang baru. Kalau kamu bahagikan, dia masih memberi kamu nilai bahagian yang sama, iaitu 250 per bahagian. Dan 16 mewakili kuantiti baru iaitu 4000 ml. Yang ini juga bila kamu bahagikan, ia memberi kamu nilai bahagian yang masih sama. Jadi inilah konsep kadaran. Kadaran adalah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Kalau nisbah 1/4, ini adalah berkadaran dengan 2/8. Right? Kalau katakan harga petrol adalah RM2 per 1 liter dan saya mengisi RM RM10 dan saya dapat 5 liter. Adakah kadar ini berkadaran? Ya, kerana kadar bagi 1 liter adalah RM2. Jadi apa yang saya buat ialah saya menggandakannya 5 kali. Kerana saya mengisi kereta saya dengan 5 kali lebih minyak. Itu saja. Itu adalah kadaran. Kadaran maksud dua nisbah yang kadang mempunyai nilai yang sama atau setara walaupun nombornya nampak berbeza. Nombornya nampak berbeza. Yang ini 1/4, yang ini 2/8. Nampak beza tapi nilainya adalah setara. Dan yang ini RM2 per 1 liter dengan RM10 per 5 liter pun nombornya nampak berlainan tapi kadarnya adalah setara. Nah, kadaran boleh ditentukan dengan menggunakan salah satu daripada 3 kaedah di bawah iaitu kaedah unitary, kaedah kadaran dan kaedah darab silang. Dan kita akan lihat ini dalam video yang seterusnya.